Klub sudah bertindak sebelum FIFA ambil tindakan. Klub sepatutnya menjadi orang yang bertanggungjawab kes 7 pemain warisan ini. Bekas Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), Datuk Christopher Raj, memberikan perspektif fakta mengenai situasi semasa berhubung kes pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain legasi yang digantung oleh Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Di sebalik impak kepada Harimau Melaya, keharmonian klub juga perlu ditangani kerana beberapa pasukan sudah mula mengambil tindakan ekoran isu yang berlarutan. Ini seterusnya memastikan perancangan klub tidak terjerat dengan isu serius membabitkan pemain. Pada pendapat saya, klub tahu apa yang mereka hadapi. Oleh itu, beberapa klub mahu menamatkan kontrak. Saya rasa klub tidak mahu digantung atau mengambil tindakan atas penipuan yang dilakukan oleh pemain terbabit. Jadi kami melihat beberapa pasukan sudah mengambil tindakan sebelum FIFA ambil tindakan, katanya kepada wartawan. Dalam perkembangan sama, Gabriel Palmeiro yang mewakili CD Tenerife menjadi pemain pertama yang ditamatkan kontraknya serta-merta selepas rayuan FAM ditolak oleh FIFA. Sementara itu, diketahui Amerika Daily juga dalam proses menamatkan kontrak Rodrigo Holgado, manakala Emmanuel Machuca dijangka mengalami nasib serupa. Nampaknya klub pada mulanya percaya bahawa peluang mereka untuk merayu kepada FIFA adalah tipis. FAM perlu bekerja lebih keras dan membawa perkara ini ke CAS. Saya pasti akan ada berita baru nanti, katanya di Nadi Arena.